Jangan tengok video ni kalau anda tak nak buat brand jenama anda sendiri. Hari ini ada nak cerita botol yang bersaiz 33 ml bentuk candy yang anda boleh buat brand jenama anda sendiri. Nak tahu harga berapa, nak tahu design botol mana? Tengok video ni sampai habis. Botol ni ada masukkan botol yang bersaiz 33 ml ini. Design dia bentuk candy dan mempunyai 6 jenis warna yang berbeza, iaitu warna kuning, krim, putih, pink, purple dan warna hitam. Botol ni didatangi spray jenis skru dan mempunyai penutup yang unik, itu bentuk segitiga dan ketebalan kaca dia sangat tebal. Kalau perfume anda jatuh pun insya-Allah tidak akan pecah. Botol ini amat sesuai kalau anda nak buat brand jenama sendiri kerana atomizer yang cantik dan menyebabkan perfume anda tidak akan meninggalkan kesan tompok-tompok pada pakaian anda. Untuk harga perfume ni, kalau anda buat package jenama sendiri MOQ 300 botol, anda akan dapat dengan harga RM15 sebotol. Untuk material stiker pula, anda boleh pilih sama ada anda nak stiker transparent, white glossy dan macam-macam lagi lah yang anda di Encash. Untuk wangian pula, anda jangan risau, anda boleh saja pilih. Tak kisah kalau anda nak satu wangian 5 botol ataupun 10 botol pun tiada masalah. Untuk botol candy ni, Aida suggestkan anda buat stiker material transparent kerana bentuknya yang tidak sekata, nampak lebih premium dan eksklusif. Jadi, yang mana-mana berminat, yang dekat boleh saja datang ke Encash Perfume Maker sekarang. Yang mana-mana jauh, anda boleh saja klik link di bio untuk dapatkan harga istimewa daripada tim sale kami. Jika video ni lalu dari favorit anda boleh klik like, share, komen dan repost untuk lebih ramai dan tahu di Encash ada pelbagai package, pelbagai material, pelbagai design botol. Ingat Encash, ingat Aida, pakar branding anda.